Dekat kaki dia ni, dia ada satu magnet yang sangat kuat. Mudah untuk korang tampal lampu ni dekat mana-mana permukaan besi. Yang ni lampu portable yang jenis saiz kecil. Untuk simpan memang sangat syok, mudah untuk simpan mana-mana. Korang boleh selit je mana-mana. Kalau korang standby dekat toolbox, selit dekat toolbox. Bila buat kerja dekat tempat gelap, pakai je lampu ni. Adjust dia punya angle cahaya sebab dia punya kepala ni korang boleh pusing-pusing macam ni. Boleh jadi lampu torchlight boleh suluh ke depan macam ni pun boleh. Lampu yang jenis multifunction. Dia ada banyak mood cahaya tau. Boleh jadi terang macam ni, boleh jadi malap dan yang ni kecemasan. Kalau korang nak guna lama, korang tak boleh pakai mood pertama yang ni sebab bateri dia ni cepat habis. Kalau nak guna lama, pakai mood kedua macam ni. Yang ni dia lebih malap sikit tapi bateri dia ni lebih tahan lama. Satu lagi lampu dekat bahagian sini. Kalau korang tekan lama-lama, dia akan nyala warna oranye macam ni. Kalau tekan lagi sekali, dia akan jadi warna merah. Tekan lagi sekali, boleh jadi warna putih. Yang ni mood kecemasan. Kalau waktu kecemasan, korang boleh pakai mood yang ni. Tiap ada bateri indicator dekat bahagian sini, korang boleh tengok berapa persen bateri yang tinggal. Mudah untuk tahu bila nak cas nanti. Jadi kalau korang nak cari lampu mini yang jenis saiz kecil, yang jenis rechargeable, lampu banyak mood cahaya, mudah untuk simpan, kaki jenis magnetik, mudah untuk gantung mana-mana, korang boleh cek lampu mini yang kecil dan padu ni dekat link video.